Hai guys, bertemu dengan aku baru, Edmond CMP. Jadi sekali itu aku akan mai ke kita tip begini cara kita tinggal ke rumah sebelum kita pulai ke kampung. Jadi mayu kita nemu maya cuti perayaan, cuti sekolah. Jadi mayu orang ambil peluang tu kena sidai pulai ke menua di Rimpu. Okey, sebelum kita pulai ke menua di Rimpu, jadi aku akan berkongsi dengan kita begini tip kita akan tinggal ke rumah dalam keadaan selamat. Tip pertama sekali yang paling penting, pastikan kita tutup semua suis-suis elektrik. Contohnya suis kipas, suis aircon, apa-apa suis kena dikena. Yang bertujuan mengelakkan rumah kita tadi daripada litar pintas, lalu boleh menyebabkan rumah kita tadi angus. Selain daripada mengelakkan pembaziran. Tip kedua, sebelum kita pulai ke kampung, pastikan pintu rumah kita dikunci, tingkap rumah dikunci, pintu pagar semua dikunci magang sebelum kita pulai. Tip ketiga dekat dikongsikan aku, ianya pastikan lampu depan atau belakang rumah kita dipasang lebuh maya malam hari. Biar kuasa rumah kita terang, jadi orang takut kat damping atau nyerungkai rumah kita laban nanti maya gelap, senang orang kat masuk lalu nyerungkai rumah kita. Okey. Tip keempat dekat daripada aku, nanti kita bisik melanggan surat khabar. Pastikan kita telefon madah ngagai pembekal surat khabarnya, ana nganjung surat khabar kita ke rumah lebuh maya kita nadai di rumah. Pada ngesidak ya kita impu akan datang ambil di pejabat ataukah di kedai pembekal nyampu. Nama kebuah kemada bagenya sebab biasa ya ante orang nganjung surat khabar, sidak akan dikaukan surat khabarnya ke dalam kawasan pagar rumah kita. Jadi bila kita nak ngambil surat khabarnya dalam masa 2-3 hari, surat khabarnya tadi jadi mayu. Jadi penjenayah tadi nemu rumahnya ada orang, bila surat khabarnya nak diambil kita pak dalam kawasan pagar rumah. Tip kelima, sebelum kita pulai ke kampung, pastikan kita pesan ngagai jiran sepiak-sepiak rumah kita, tinggal ke nombor telefon kita, tinggal ke nombor telefon balai. Entik semak bisik utai kemencurigakan. Suruh sidak telefon ngagai nuan, taukan nombor balai polis ke Bampiran. Tip keenam, sebelum kita pulai ke kampung, pastikan kita isi borang maklumat balik kampung. Borangnya tadi tahu digigak kita apa dalam internet. Kita type dalam laman web www.rmp.gov.my. Jadi dalamnya tadi borang maklumat balik kampungnya kita print keluar, kita isi maklumat, depannya kita anjung ke balai polis Bampiran untuk disalurkan ngagai kereta peronda tahu ke siapa-siapa anggota polis petugas meronda ngabas rumah nuan lebuh maya nuan nadai di rumah. Jadi sidak yang akan ngabas nitih ke masa sidak yang bertugas. Dalam maklumatnya bisik ditulis nama kita, nombor telefon kita, alamat kita, kenderaan yang ditinggalkan, nombor kenderaan dan sebagainya lah. Jadi sidak ke bertugas tadi, sidak yang akan berpandukan maklumat nuan yang tadi ngabas rumah nuan. Kalau sidak akan ngecek keadaan rumah selamat, kenderaan yang ditinggalkan lagi bisik dia dan sebagainya. Lalu tip ikan penudi, pastikan kita nemu nombor telefon balai polis ke semak no alai kita diau. Okey nama, nanti kita telefon 999 nombornya tadi. Direct ngagai Semenanjung, sidak yang akan ngambil masa ngigak dini no nuan diau. Jadi tadi telefon yang akan bersambung sampai ke balai polis ke semak no nuan diau. Nanti nuan bisik nombor telefon direct ngagai balai polis ke semak ngo rumah nuan diau nyak agi jam 4 bertindak. Okey.
nyaja daripada aku sekali tu. Nanti kita rasa video tu berguna. Anda lupa like, share, dan subscribe. Kepedulian daripada aku ucapkan selamat bercuti, selamat Hari Raya, selamat Hari Gawai. Kita akan ngintu Hari Raya ngau Hari Gawai. Stay tuned. Bye.